Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi guys. Hari ini kita berada di Malaysia di dalam menuju jalan-jalan ke Bukit Bintang. Kita dalam hotel. Tadi saya dari Burma. Tadi awal dari Gombak menuju Tinggi Wangsa. Kita tidur di stasiun Tinggi Wangsa, jalan-jalan ke Memorial di Bintang. Jangan lupa guys, bagikan video ini kalau sekiranya bermanfaat. Kita berada di Memorial KL. Ini pandangan dari luar, dari dalam barang Memorial. Selamat pagi, selamat datang yang belum baru bergabung. Semoga hari ini kita lebih sehat, lebih bahagia daripada hari semalam. Amin amin ya rabbal alamin. Di Kuala Lumpur cuaca pagi ini agak mendung, tapi berawan, matahari nampak gelap sedikit. Malaysia hari ini agak tadi pagi jam 3 siang agak hujan labik. Jam 3 siang sampai jam 7 hujan. Jadi kini telah mulai panen. Guys, jangan lupa sarapan. Oke, Kuala Lumpur. Oke. Nah. Stand clear. Doors closing. Stand clear. Doors closing.
Doors closing. Stasiun berikutnya, Raja Chulan. Next station, Raja Chulan. Stand clear. Doors closing. Stasiun berikutnya, Bukit Bintang. Stasiun Samboyan ke MRT Lawan Kaca. Next station, Bukit Bintang. Connecting station to MRT Kajang Line. Acehnya Pak, saya langsung Anda sudah berakhir. Ya. Gambar aku tuh simpan. Bang, YouTube Alih official. Hah? Alih official YouTube. Ah, oke Alih oke. official. Alif. Official. Ah, oke. Bang. Oh, ratu takkan bang. Nang ada tekan gol. Tekan gol. Kita main pikirkan. Tekan gol.
langsung Pak. Silakan video langsung. Ya. Boleh kan? Kalau kan di rumah ada. Ada. Oke guys, kita udah sampai di bintang. Kita pegang angka lah. Ada tadi lah. Kita udah sampai Bukit Bintang. Nah, lepas itu kita turun tukar bus. Tadi naik monorail kan. Nanti tidak lagi naik bus. Tak ada bumbung. Nak do pasau pasai dah, nak do batu tui dah. Tangan ngoe. Tangan ngoe pasai baka wa. Tangan ngoe pasai balik. Sekejap. Ya. Kita naik monorail. Ini bang. Mana lekat dari tadi? Kat tadi. Kat. Kemana masuk ni? Apa? Kat bas hilang apa? Baru saya isi 30 lah. Baru saya isi 20 lah. Baru saya isi 20 lah hilang. Kenal lah. Kenal kan? Nado masuk kemari dah. Nado masuk ke dompet dah. Jatuh pula dia dompet dah. Ano dah. Kad bank, kad bas. Aduh. Bisa 2 kali bang tak? Bisa 2 kali je. 2 kali sana. Ha? Besar kan? Boleh kan? Di sana di sana. Hah? Di bawah lah. Dah, itu. Tidak di bawah. Ada. Itu. Mana? Ada. Hah? Ini Kau tak? tenang dulu. Ya. Jangan kau duduk nanti. Iya.
Bukit Bintang kami. Suasana. Ah. Bukit Bintang. Kuala Lumpur. Bukit Bintang, Kuala Lumpur. Hah? Dari mana ya Pak? Itu tapi pertanyaan. Pertanyaan tapi pertanyaan. Bas, bas, bas keliling. Bukit Bintang guys, kita berada di Bukit Bintang. Ke bawah kau ya kau jalan kaki apa? Ke bawah apa nih? Ke bawah apa bang? Mau kok bang? No smoking tak? Lihat nak lo. No smoking tak? Lihat. Ada orang merokok pak? Ada. Kan aku mall kadang video ada tapi tanya orang Bukit Bintang guys, kami berada di Bukit Bintang. Bukit Sinan tuh tadi bang nak? Sinan tuh tadi bang, nonton kan? Kalau pakai lok kemain tak? Nonton apa? Bukit Bintang, kami berada di Bukit Bintang. Nah, terus kau badan tak mana kau? Jalan-jalan. Ya. Bang, terus bang, seberang apa? Yo. Kami ke Kanaya Bas Batingke. Nak sebut di mana naik? Tanya ke orang lo. Payah kalau baru kau di Kuala Lumpur payah. Kau dijual ada orang lo. Jual ada orang bakal. Tu nak tahu lah gua pulang lah. Langsung ke pusat lah bang. Kau naik jalan kau nak dulu menjual tiket deh pokok. Langsung ke pusat lah pak. Langsung mana? Pusatnya di Menara KL. Menara KL. Nah, kau Bukit Bintang kau.
Batu Bintang Kuala Lumpur. Lagi lah bang. Lagi mineral lah. Apa nak sekarang? Dia sebenarnya. Oh, apa nak ada? Ada bang, sekarang ya bang. Ada ya? Ada. Ada ya kan? Mana ya? Malu itu. Nanti lah tak? Ada kan? Ada apa? Ada berhenti ya? Ada berhenti ya? Berarti dah bisa naik tu. Masih berhenti ya? Kakak. Adik. Hai. Kapet oh. Oh tu tapi tu. Ha? Tapi apa? Tapi sama bang. Untuk upit. Okay, pero tatapon mo pagkatapon. Ah, sekarang ada hira. Dia mineral. Seperti lah. Keke tu. Kami berada di Bukit Bintang, Kuala Lumpur. Bukit Bintang guys. Ha kau bang, sebenarnya bang. Beli mineral je bang. Layer tu. Air mineral tak sejuk. Ya cik lo, ya. Welcome. Tak sejuk. Dek naik bas. Hah? Ni bas yang itu tu pelancongnya yang tak tutup tu. Tak tahu. Dekat menara kan? Naik menara naik apa? Ini menara begitu. Yalah. Naik apa? Naik bas ke menara naik apa? Ya. Tak tahu. You nak tentang suri si Allah betul. Pakai roti ke dua bang? Roti. Awak nak ada? Dah dah. Sepi roti. Bukan. Mali roti, mali aye. Apa? Tak boleh saya jalan-jalan ke Kuala Lumpur. Apa boleh bang? Ha? Apa boleh? Membeli Minyak. dia mineral apa? Air mineral macam mana minyak beli? Iya. Minyak enggak deh. Mineral. Minyak dia lah, poe auto, minyak lawat dia minyak. Ya. Orang apa? Orang baru siku. Baru mak tu dia usah Malaysia tu, Bangladesh. Bangladesh. Ini nak bang nak. Nak lo. Minum kita dulu. Banyak lah balik tadi ya. Dah minum. Minum lo. Karena ada pagi jalan. Terima kasih Pak. Ada Indra. Tak ada lo. Jadi siapa nak ada tak? Langsung. Tu jangan apa.
10.2. Berarti sebelum naik apa tu makan boleh. Ha? Makan boleh. Tiba dia tu boleh letak kat di kanan. Ni 2 jam mana? 2 jam betul-betul. Balik anu saya kau balik rawit saya makan. Jadi saya elok boleh diletak. Kau sudah minum dulu. Oh, salam ber apa? Salam ber. Oh. Jam 2 alir dia makan. Oh. Sapan capek tadi. Buang sampah tu. Awak bakal kerja keluar ke berarti ya? Kadang-kadang kan asyik kerja di kota agak sana seminggu awal hari dah lo tak tu buang lo kerja sebulan. Yang kota tu air hujan ni payah banjir dia. Nanti si anak bang merah di depan. Ha? Depan ada merah. Pimpin alun jadi ada orang rumahnya ambil. Oh. Okay guys, kita sekejap lagi jalan guys. Dulu lah, 2 jam baru makan. Okay guys, dah siap guys. Saya lihat hasil dulu bang. Bismillah. Tadi ni. Enggak, tunggu dulu cari hasil dulu. Cari hasil dulu. 3 minit punya. Tadi ni.